Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir, memberikan nyawanya, memberikan dirinya, memberikan hartanya demi untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan hidup di atas dunia ini. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, hari ini 25 hari bulan 6 2026. Kita teruskan lagi bicara tadabbur kita. Dan pada hari ini kita masih lagi berada pada ayat yang ke-28 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Maksudnya, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran. Serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, telah sama-sama kita dengar kemarin, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pengajaran dan kekuatan jiwa kepada Nabi agar tidak mengendahkan permintaan pemimpin-pemimpin Quraisy yang ego, yang terasa bahawa diri mereka itu besar kerana mereka berkuasa, mereka itu kaya. Lalu mereka memberikan syarat kepada Nabi SAW, kalau Nabi nak buat majlis dan berdakwah kepada mereka, dan kalau Nabi mahu mereka duduk dalam majlis Nabi mendengar dakwah yang Nabi sampaikan, syaratnya jangan bagi orang-orang miskin daripada kalangan orang Islam seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir, duduk bersama-sama mereka dalam majlis tersebut. Kerana mereka merasakan bahawa itu adalah golongan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Baju mereka busuk, baju mereka hapak. Tak sesuai duduk dengan orang-orang kaya. Tak sesuai duduk dengan orang-orang yang berkuasa. Jadi mereka memberikan syarat itu. Pada ketika itu, terdetik di hati Nabi untuk menurut saja apa yang diminta oleh pemimpin-pemimpin Quraisy
yang sombong lagi durhaka itu. Bila terdetik perasaan seperti itu, nak menerima sahaja syarat yang diberi oleh pemimpin Quraisy tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Menurunkan ayat ini supaya memberi ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan menerima syarat yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy itu. Allah mengarahkan Nabi kita supaya terus kekal duduk bersama dengan orang-orang yang beriman tersebut. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Terus bersama mereka. Jangan dipencilkan mereka. Karena apa? Karena mereka inilah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ikhlas beribadat kepada Allah. Mereka tak perlukan apa-apa pun ketika beribadat melainkan redha Allah. Inilah orang yang Nabi perlu berdampingan dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Adapun kehendak kaum Quraisy supaya mereka ini dipinggirkan, mereka ini dipinggirkan dan dipencilkan, maka itu merupakan satu perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menurut perintah mereka. Mengapa? Karena perbuatan pemimpin-pemimpin Quraisy minta orang-orang miskin itu dipencilkan daripada majlis mereka, ini bertentangan dengan prinsip besar dalam Islam, yaitu tidak ada kasta di dalam Islam. Islam turun, lalu Islam telah memberikan kepada manusia. Tidak ada perbezaan antara seorang manusia dengan seorang manusia, melainkan ukurannya ialah takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan garis panduan yang jelas. Kalaupun ada perbezaan antara sesama manusia, yang ini kulit putih, yang ini kulit hitam, yang ni kaya, yang ni miskin, bukanlah perbezaan itu untuk manusia itu berbangga-bangga. Bukanlah perbezaan itu untuk mereka yang putih merasakan bahawa mereka lebih mulia daripada yang hitam. Bukanlah perbezaan seorang kaya dengan seorang miskin agar yang kaya itu merasakan dia lebih mulia daripada yang miskin. Bukan. Tujuan perbezaan Allah Ta'ala wujudkan di kalangan manusia Allah supaya mereka itu lengkap melengkapkan antara satu sama lain. Orang miskin tolong lengkapkan orang kaya, tolong lengkapkan orang miskin dengan kamu berikan bantuan kepada mereka. Orang miskin pula sila bekerja bersama dengan orang kaya, menolong membangunkan ekonomi orang kaya, supaya nanti bila orang kaya itu kaya, mereka akan keluarkan zakat membantu kamu. Orang kaya pula jangan sombong, kerana kamu, perniagaan kamu, industri kamu dibangunkan oleh orang-orang yang miskin ini. Mereka bekerja mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dalam waktu yang sama, perniagaan kamu juga menjadi besar, menjadi lebih maju. Hasil daripada kerja orang-orang miskin ini. Kalau orang miskin ini semua tak pergi bekerja di tempat kamu, orang kaya tak akan mampu membangunkan kilang mereka. Jadi supaya timbul kerjasama antara yang kaya dan yang miskin. Itu sebab Allah wujudkan perbezaan dalam masyarakat manusia. Karena itu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Supaya apa? Supaya kamu berkenal-kenalan. Supaya kamu beramah mesra antara satu sama lain. Kami wujudkan dalam masyarakat itu berbangsa-bangsa. Ada Cina, ada India, ada Melayu. India kulitnya hitam, Cina kulitnya putih, Melayu kulitnya kuning sawo.
Allah wujudkan perbezaan bangsa itu bukan untuk yang putih merasa dia lebih mulia. Bukan supaya orang ini merasa dia lebih hebat. Bukan. Tujuan diwujudkan pelbagai bangsa adalah untuk lita'arafu, untuk berkenal-kenalan, untuk bermesra-mesraan, untuk menyempurnakan antara satu sama lain, untuk wujudkan kerjasama. Perbezaan antara kita dari segi kulit dan bangsa itu tanda Allah itu maha agung dan maha berkuasa. Lihatlah kebesaran Allah. Bila kita melihat atas dunia ini ada perbezaan-perbezaan bangsa. Itu tanda Allah itu maha berkuasa. Bukan kita yang maha berkuasa. Bukan kita yang mulia. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah meletakkan pula nilai ukuran mulia itu dalam ayat ini selepas dia berkata manusia itu sama seperti gigi sikat. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Inilah dia pegangan dalam Islam. Karena kalau dibiarkan sistem kasta ini berlaku dalam masyarakat, maka akhir sekali akan wujudlah apa yang dikatakan penyembahan antara sesama manusia. Akan terjadi perkara itu sedangkan penyembahan itu hanya untuk Allah. Yang kaya bila terasa dia kaya, yang berkuasa bila terasa dia terlalu berkuasa, maka mula datanglah dalam dirinya perasaan hendak dihormati. Datanglah perasaan dalam dirinya dia lebih mulia daripada orang lain. Orang lain itu hina. Maka akhir sekali dia akan membuat satu suasana orang miskin kalau nak sesuatu daripada mereka mesti dengar cakap orang kaya, mesti dengar cakap orang berkuasa. Akhir sekali orang miskin kerana nak memenuhkan perutnya yang lapar, sanggup sujud, sanggup tunduk apa saja kepada kehendak orang-orang kaya dan berkuasa. Akhir sekali ini akan membawa kepada penyembahan terhadap sesama manusia. Ini satu perkara yang bahaya. Nabi SAW mengajar para sahabatnya, mengajar para tentera-tenteranya supaya jangan sekali-kali mereka membawa pengkastaan, pembezaan derjat di dalam kehidupan mereka. Rubi'i bin Amir, salah seorang daripada sahabat yang bertakwa, bukan orang kaya tetapi orang yang hidupnya sangat sederhana. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghantar tentera-tentera Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Abil Waqqas untuk berperang dengan tentera-tentera Parsi, sebelum peperangan tersebut, Panglima Rastum, iaitu Panglima tentera Parsi, telah meminta supaya tentera Islam menghantar wakilnya untuk mereka berbincang. Tujuan dia meminta tentera Islam untuk datang berbincang itu ialah bagi menunjukkan kekayaan diri mereka, bagi menunjukkan kehebatan kekayaan diri mereka, supaya dengan itu tentera Islam akan lemah semangat kerana tentera Islam datang dalam keadaan yang sederhana. Ketika itulah Panglima Islam telah memilih seorang tentera Islam yang biasa, bukan daripada kalangan panglima, bukan daripada kalangan jeneral, hanya tentera biasa, tetapi dia memiliki takwa dan dia faham tentang agama. Maka dipilihlah panglima, maka dipilihlah seorang soldadu, seorang tentera, iaitu Rubi'i bin Amir, yang pangkatnya pangkat yang biasa, bukan yang tinggi. Maka Rubi'i bin Amir menerima perintah untuk pergi menghadap Panglima Rustum, Panglima nombor 1 kerajaan Parsi. Panglima Rustum pada ketika itu menghiaskan singgasananya. Kerusinya itu daripada emas. Singgasananya dibalut dengan baldu-baldu yang mahal. Di depannya diletakkan buah-buahan yang sedap-sedap. Didampingi oleh para menteri dan dayang-dayang bagi menzahirkan kekayaan dirinya. Supaya bila Rubi'i bin Amir masuk
ke dalam kemah tersebut, terpegun dia melihat kekayaan itu, maka ini akan melemahkan semangat mereka untuk berlawan dengan orang kaya dan kuat ini. Tetapi apa yang dijangkakan oleh Panglima Rustum meleset belaka. Rubi'i bin Amir datang dengan iman dan takwa. Rubi'i bin Amir datang menghadap orang kaya ini dengan iman dan takwa. Lalu dia masuk. Maka ketika dia masuk, askar Rustum mengatakan, letakkan senjatamu. Maka kata Panglima Rubi'i dengan penuh marwah, aku tidak pernah berniat untuk datang kepada kamu. Kamulah yang mengundang aku kemari. Jika kamu memerlukan aku, biarkan aku masuk dalam keadaan seperti ini. Jika kamu tidak izinkan, maka aku akan segera kembali ke kemahku. Apabila tentera Parsi minta dia, bila nak masuk ke dalam kemah, Panglima Rustum mesti letak senjata, turun daripada kuda. Itu adat istiadat ketenteraan. Kata Rubi'i bin Amir, tidak. Aku tidak minta untuk datang ke tempat kamu. Kamu yang meminta kami untuk datang. Kalau kamu mau aku menghadap panglima kamu, kamu kena benarkan aku masuk mengikut cara yang aku suka. Iaitu bawa kuda aku dan bawa tombak aku, dan aku tidak akan meletakkan senjata. Panglima Rustum berkata, biarkan dia masuk. Karena dia mengharapkan bila Rubi'i bin Amir melihat kekayaan mereka dan kemewahan mereka, Rubi'i bin Amir akan bertukar pandangan. Maka ketika itulah Rubi'i bin Amir mencacakkan tombaknya di atas bantal-bantal Rubi'i bin Amir yang mewah itu. Lalu Rustum pun bertanya, apakah yang membuat kamu datang ke sini? Hei orang Arab, apa yang membuatkan kamu datang ke sini? Nak memerangi kami? Kalau kamu nak air, kami boleh bagi kamu air. Kalau kamu nak apa daripada dunia ini, kami boleh berikan kepada kamu. Mengapa kamu datang nak memerangi kami? Maka Rubi'i bin Amir dengan penuh keimanan dan takwa menjawab soalan Panglima Rustum yang jahil itu. Dalam jawapannya ini dia menerangkan matlamat tentera itu datang. Mengapa orang Islam datang ke Parsi memerangi orang Parsi? Bukan kerana nak air, bukan kerana nak emas. Tetapi kami datang, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa saja yang dikehendaki dari perhambaan terhadap sesama hamba manusia kepada perhambaan hanya kepada Allah. Wa min dhiki dunya ila si'atiha. Dan kami nak keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Wa min jauril adyani ila adil Islam. Dan kami nak keluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama yang mengarut kepada keadilan Islam. Fa'arsalana bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaih. Maka dia membangkitkan kami dengan agama Islam untuk kami seru mereka kepadanya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Rubi'i bin Amir berkata lagi dengan penuh bermarwah, faman qabila dzalika qabilna minhu wa raja'na anhu. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, yaitu sanggup beriman dengan Allah dan Rasul, sanggup mengeluarkan diri daripada kesempitan jahiliah kepada Islam, sanggup meninggalkan berhala-berhala, sanggup meninggalkan perhambaan terhadap sesama manusia, maka kalau dia terima ajaran itu, kami akan pulang, kami takkan memerangi mereka. Waman aba qatalnahu abadan hatta nufdi ila mau'udillah. Tetapi sesiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya sehinggalah kami berjaya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Itulah kata-kata Rubi'i bin Amir. Menunjukkan dia tidak terpegun langsung dengan kemewahan yang dipamerkan di hadapannya. Lalu dia memberitahu prinsip Islam itu. Maka kamu berimanlah kepada Allah. Kalau kamu beriman, kami akan balik. Tetapi kalau kamu tidak beriman, kami tidak gentar dengan tentera kamu yang ramai. Kami tidak gentar dengan kekayaan kamu yang banyak. Kami akan memerangi kamu sehingga kamu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Inilah prinsip Rubi'i bin Amir
tentera Islam yang sudah dilatih dengan iman dan akidah Islam. Maka Rostum pun bertanya kepada Rubi' bin Amir, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu sehingga kamu sanggup meninggalkan kampung halaman kamu, datang memerangi kami semata-mata nak mengajak kami masuk ke dalam agama kamu? Rubi' bin Amir berkata, surga bagi sesiapa yang mati dalam memerangi orang-orang yang enggan dan kehidupan yang baru di dalam Islam. Surga bagi sesiapa saja yang mati dalam memerangi orang-orang yang enggan dan kemenangan bagi yang hidup. Rustum berkata lagi, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan kamu, tetapi bolehkah kamu berikan penangguhan perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kamu pun mempertimbangkannya? Lalu Rubi' menjawab, ya, berapa lama masa yang kamu mahu? Lihat tuan-tuan, Rubi' bin Amir tentera yang biasa boleh memberi syarat kepada Panglima Rustum yang kaya dan hebat itu. Berapa lama kamu nak kami beri masa kepada kamu untuk kamu memikirkan sama ada nak masuk Islam ataupun tidak? Begitu begitu bermarwahnya Panglima Rubi' bin Amir ini. Panglima Rustum berkata, tidak, tetapi sehingga kami menulis surat kepada pemimpin kami. Rustum berkata, kami perlu masa untuk menulis surat kepada raja kami sama ada nak terima Islam ataupun tidak. Rubi' bin Amir berkata, Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan semenjak bertemu musuh lebih daripada 3 hari. Maka pertimbangkanlah perkaramu dan mereka, dan pilihlah satu daripada 3 pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir. Tuan-tuan, itulah jawapan tentera. Itulah jawapan Rubi' bin Amir, tentera Islam yang beriman dan bertakwa, yang tidak pernah memandang kekayaan itu sebagai darjat yang memisahkan dia daripada mereka. Yang tidak pernah memandang kekayaan dan kekuasaan itu sebagai sesuatu yang memisahkan antara dia dan juga Panglima Rustum. Tidak. Islam itu menjadikan mereka mulia. Islam dan iman serta amal soleh yang menjadikan umat Islam itu mulia. Bukan kekayaan dan juga kekuasaan yang disertai dengan kesombongan dan takabur. Itulah kesan daripada tarbiyah yang dijalankan oleh Islam, oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga melahirkan seorang tentera yang biasa, tetapi iman dan takwanya diterjemahkan apabila dia berhadapan dengan Panglima Rustum dari Parsi yang sombong itu. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu Nabi dalam ayat ini, ya Muhammad, jangan ikut apa kehendak pemimpin-pemimpin Quraisy supaya orang-orang miskin dipencilkan daripada majlis mereka. Ya, walaupun Nabi terdetik untuk ikut saja syarat itu, tetapi Allah sedarkan Nabi, jangan. Sebab apa? Sebab perbuatan sombong dan takabur serta mewujudkan kasta dalam masyarakat itu tidak akan memberikan kemenangan kepada Islam. Kemenangan dalam Islam akan diberikan oleh Allah apabila umat Islam memiliki iman yang sempurna, apabila umat Islam mengamalkan amal-amal yang soleh dalam kehidupan mereka. Itulah sebab utama Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Perkara ini Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 41. Apa kata Allah? Allazina immakkannahum fil ardi. Yaitulah orang-orang yang kami berikan kekuasaan memerintah di atas muka bumi ini. Jika kami berikan kekuasaan kepada mereka, apa mereka akan lakukan? Aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. Bila kami berikan kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi ini, lalu mereka akan melakukan amal-amal yang soleh, yaitu mereka akan mendirikan sembahyang, serta mereka akan mengeluarkan zakat, dan mereka akan mengajak manusia berbuat baik dan melarang manusia daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala sesuatu. Ayat ini mengisyaratkan
bahwa Allah Ta'ala hanya akan memberikan kemenangan yang mutlak kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan keimanan dan amal soleh. Ya Muhammad, Islam yang nak kau bawa ini tidak akan menang kalau engkau tunduk kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong dan takabur itu, yang tidak mau duduk dengan orang-orang yang miskin karena bau mereka busuk dan apa. Sedangkan orang miskin itu yang mereka nak pinggirkan, pada diri mereka ada sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemenangan Islam. Apa dia? Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka itu orang-orang yang boleh beribadat. Mereka itu tidak mau melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat betul-betul ayat ini, tuan-tuan. Apa kata Allah? Ya, wala ta'du, ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ya. Dan janganlah dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Inilah yang akan membawa kemenangan Islam. Jadi Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi kita garis panduan. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Jangan tertipu dengan kekuasaan di dunia. Kalau kekuasaan dan kemewahan dunia itu perhiasan yang menipu kita. Jadikanlah iman dan takwa sebagai senjata utama kita. Di samping kita tidak melupakan asbab yang lain untuk kita mencapai kemenangan Islam. Kerana ada kekuatan persenjataan. Kerana ada kekuatan ilmu, terutamanya dalam bidang sains. Kerana di akhir zaman ini, kekuatan ilmu sains, fizik adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam untuk mencipta kekuatan persenjataan supaya kita tidak dipandang rendah dan dibuli oleh musuh-musuh kita yang sombong dan juga jahat ini. Mudah-mudahan perbincangan kita pada ayat ini memberikan suatu keinsafan kepada kita untuk kita meletakkan diri kita sama rata. Walaupun kita kaya, walaupun kita ini berkuasa, kita semua sama seperti gigi sikat. Yang membezakan kita antara kita di mata Allah hanyalah iman dan takwa. Oleh itu, kalau nak tinggi di sisi Allah, perkayakan diri kita dengan iman dan takwa. Itu sajalah tuan-tuan, tazkirah kita pada pagi ini. Tuan-tuan yang mengikuti ceramah kita ini melalui TikTok, bolehlah klik link di profil Ustaz untuk ikuti kelas yang Ustaz bakal lancarkan tidak berapa hari saja lagi dalam Klub As-Saffah. Di situ kita ada pengajian fiqh, kita ada pengajian akidah, kita ada pengajian hadis, kita ada pengajian tauhid dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Oleh itu, pergi ke profil saya di TikTok dan daftarkan diri anda bersama dengan As-Saffah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih